aku rasa macam dah lama tak buka box random Box random tu maksudnya box yang macam ni lah. Kau boleh dapat macam booster bag. Jadi kalau kau nak tahu dalam set ni kita boleh dapat pack apa, jomlah tengok aku buka. Hola, bersama aku lagi Kaini dan Cakap Josli. Apa khabar semua? Aku nak cakap terima kasih kat korang yang masih setia lagi dengan channel aku dan menanti episod-episod yang aku akan keluarkan. Jadi, macam yang kau tahu tadi, hari ni kita nak buka satu box random di mana kalau dulu, masa zaman-zaman dulu-dulu, kalau siapa yang dah lama macam ni aku, dia akan tahulah setiap kali keluar box macam ni aku akan beli untuk kita buka. Tapi zaman sekarang ni sebab bajet tu kita letak pada set-set yang main set, holiday set, One Piece tu. Jadi jarang aku beli benda ni, okey? Dan kali ni aku sangat berminat dengan set ni, di mana kita ada 4 pack, tak silap aku 4 pack daripada era terakhir zaman Scarlet Violet iaitu kita ada Twilight Masquerade dalam ni ada 2 Twilight Masquerade, 2 Surging Spark, 2 Journey Together dan 2 Destined Rival. Sebab tu aku beli box ni, sebab kita nak macam mengimbau balik. Tak adalah lama, baru pun satu set baru iaitu Mega Evolution keluar. Tapi kita nak buka box ni disebabkan itulah ada part pack zaman Scarlet Violet, okey. Aku dapatkan ni daripada Lattes Trading. Harga dia agak tinggi. Macam biasa kau tahu Pokemon sekarang ni dah bukan barang murah Budak-budak dah tak boleh main Nak minta dengan bapak, abah nak beli dah tak boleh Sekarang ni orang tua yang melayani untuk simpan, untuk merosakkan hobi-hobi budak-budak ni, okey. Semoga hashtag korang terasa lah siapa yang buat benda tu Jadi tu yang aku kata, harga dia tak murah. Kalau dulu macam ni dah 100 lebih saja, tak adalah sampai 200 tu. Sekarang ni 300, agak mahal, okey. Dan aku nak bagi tahu satu benda di mana aku sebenarnya ada banyak lagi, iaitu Crown Zenith. Tapi ini antara terakhir untuk memburu Crown Zenith. Yang lain tu mungkin aku akan tunggu masa sesuai untuk buka. Tapi ini adalah box yang terakhir untuk Crown Zenith, untuk memburu 2 kad yang korang tahu Aku akan buka bila aku nak, tak tahu lah dapat ke tak dapat. Aku nak kalau korang dapat like ataupun cukupkan aku punya subscriber ni 1.5, aku sekarang ni 1.32 tau subscriber aku. Dapat 1500 subscriber, kita buka Crown Zenith. Jadi kau ajaklah korang bagi video ni hype. Dulu aku beli box ni RM300. Kau tahu sekarang berapa? 1000 lebih 1000 lebih untuk Crown Zenith. Jadi kita nak buka ETB yang berharga 1000 lebih di zaman 2025 ni dalam episod yang akan datang. Jadi aku tak nak buang masa, kita cerita balik pasal ni. Jomlah kita buka Snorlax EX dengan Blissey EX Special Collection. Special tak special? Jom kita buka. Special lah sangat. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka satu box daripada Snorlax EX dengan Blissey EX Special Collection. Okey, depan ni jadi kau macam nampak dekat ni kita ada jumbo card, 2 promo card. Tapi aku pelik kenapa promo card dekat sini dia tulis Prismatic Evolution, sedangkan dia tak ada Prismatic Evolution pun dalam ni. Mungkin dia ambil card daripada Prismatic Evolution Dan kita ada dekat sini Blissey EX punya promo, tapi ada Twilight Masquerade. Okey, jadi mungkin dia ambil card tu daripada set tu, jadi dia akan letak chop tu lah. Okey, jadi aku nak korang tunggu sekejap, aku nak buka box ni. Tunggu sebentar, okey? Okey, kita dah settle bahagikan tim-tim dia orang. Kita ada tim Twilight Masquerade, Surging Spark, Journey Together dan Destined Rival. Korang boleh pilih tim. Untuk kali ni aku pilih tim Surging Spark Aku minat Surging Spark sebab ada Pikachu yang agak comel dalam ni. Dan korang boleh pilih tim mana kau nak pilih, dan aku share code kalau kau nak. Dan ni 2 promo card, 1 jumbo card Prismatic Evolution. Aku tak tahu kenapa letak Prismatic Evolution. Daripada kau ambil Prismatic, mungkin Destined Rival kau boleh ambil kan. Tu lebih baik lah aku rasa Okey, jadi jom kita buka daripada set pertama dulu, iaitu Twilight Masquerade. Okey, kita buka daripada Ogerpon ni
Okay, kita tengok pack pertama daripada Ogerpon. Ada tak sesuatu. Okay, biasa dalam set ni orang cari Greninja lah. Tapi orang kata memang untuk set kali ni, untuk daripada Twilight Masquerade untuk dapat SIR tu sangat susah dalam ni kali ni. Kita ada Applin, kita ada Sunflora, kita ada Enchhammer. Untuk korang bila buka box macam ni, jangan mengharap letak kau boleh dapat hit yang best. Sebab set-set macam ni memang susah nak dapat hit sebenarnya. Kecuali kalau kau nak beli promo card ke apa kan, tu boleh lah. Sebab kalau untuk hit, aku tak sahaja selalu box-box macam ni. Lagi mahal mahal, bagi aku sangat mahal untuk box-box macam ni kalau kau nak beli untuk hit Okay, code card macam biasa, satu card belakang, bukan depan. Dan kita tengok ada card apakah dalam set kali ni. Twilight Masquerade ni ada sesuatu ataupun tidak. Kita dah buka pack terakhir daripada Twilight Masquerade. Aku pun dah lama tak buka Twilight Masquerade. Last masa permulaan dia keluar dulu lah. Lepas tu dah tak ada buka Twilight Masquerade. Kita ada Clefable, kita ada Reverse Holo, Scorpit, Crowder Reverse Holo, dan tak ada apa-apa yang kena. Banyak Twilight Masquerade tak ada apa-apa. Dan kita terus kepada Team Surging Spark. Surging Spark ni pun orang kata banyak hit yang best-best lah. Antaranya Pikachu SIR yang gemuk tu. Harga dia pun sekarang ni dekat 2000 lebih agak mahal. Sebab tu set Surging Spark bagi aku sangat mahal. Mula pada Surging Spark lah, set-set ni naik harga dia agak melambung memang hal gila. Masa tu aku tengok Sparta. Lepas tu kita ada Victini, kita ada Turtonato, kita ada Morio Reverse, kita ada Jasmine Gaze Reverse Holo, dan kita ada Repscar. Pun tak ada apa-apa Kita teruskan pack yang seterusnya. Kita tengok Surging Spark yang terakhir, ada tak sesuatu. Okay, kita macam aku cakap, yang kau jangan letak harapan sebab buat-buat macam ni memang susah lah nak ada hit Mesprit, kita ada Scatterbug, kita ada Bofallen, Crino, Roldigo, Dustball, Iron Bundle Reverse, dan Dialga Reverse. Dan kita ada dapat satu hit iaitu Black Kyurem. Okay, Surging Spark ada satu hit nampaknya. Okay, mungkin ini saja hit kau. Macam aku cakap selalu, biasa kalau set-set macam ni, beli box macam ni, tak adalah kau nak dapat hit yang best-best dapat SIR ke apa. Memang box ni sangat random. Okay, kad aku belanja dan kita mulakan dengan ni Energy Tochi. Kita dah buka kepada Journey Together. Mulanya kad ni ada karakter dia punya trainer, Taskmaster, and PP Up, Electrodes, kita ada Hopback, kita ada Post-Week Reverse, kita dapat SIR Lil Clefairy EX SIR. Pun cakap tak ada apa-apa, tapi kau jangan percaya dengan benda dia jadi. Macam dia punya centering dia pun cantik Kad ni agak tinggi harga dia. Aku tak ingat, tapi aku kalau tak harga box ni memang terkejut keluar. Memang tersangka lah boleh keluar. Okay, kita tengok lain. Nampaknya memang Journey Together menang. Okay, Top School, kita ada Darmanita, Combuscan, Double Ticket, Fungus Reverse Holo, Regirock Reverse Holo, dan Butterfree. Sebab dia dah bagi hit besar, jadi tak ada keluar. Okay, kita teruskan pack yang seterusnya, iaitu Destined Rival. Destined Rival ni macam kau tahu orang cari kad yang paling best dalam Destined Rival ni. Antaranya lah yang aku tahu Mewtwo dan apa nama, Moltres. Bagi aku memang cek Moltres lah. Moltres tu memang aku teringin sangat tengok. Aku memang nak beli, tapi aku tengok sekarang tak ada orang jual Moltres tu. Moltres tu memang aku suka Moltres sangat lawa. Essence, Abomasnow, kita ada Gambit Reverse, Team Rocket Porto, dan Hydrapple.
Rasa macam tak ada apa-apa untuk set Destined Rival. Sebab kita dah dapat dekat sini kita dapat Lil Clefairy artwork dia sangat cantik bagi aku. Catching Together. Ui, memang terkejut aku. Tak sangka aku boleh dapat hit yang sebesar ni Kita ada Team Rocket Nidoran, Mau Rotom, Growlithe, Swallow, Scrafty, TM Machines, Hypodo, Rotom Reverse, Carbine Reverse dan Mystery Gyarados. Tak ada apa-apa dekat Survival. Nampaknya kalau kau tengok dekat sini team yang menang adalah Journey Together lah. Sebab dia dapat SIR way. SIR ni sangat lawa weh. Sangat lawa. Dan dia dapat Black Kyurem saja. Dan 2 promo card. Jadi aku rasa itu sajalah video untuk hari ini. Dan aku nak ucapkan terima kasih sebelum menonton. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.